Kalau Kento cakap ni recon baru, you percaya dah. Dia grade 6A. 6A mean baru. Mileage di Japan report lah 25 km sahaja. Tak sampai 100 km follow Kento. Ini Land Cruiser VX petrol. Kento juga ada diesel lah, tapi ini petrol lah. Diesel ke petrol ke semua 7 seater. You nak cari Kento. Ini kereta macam baru, okay? Grade 6A ah. 18 inci rim VX ah, bukan ZX ah, jangan salah ah. So harga dia murah sikit. 330,000 sahaja. Macam baru. Dia ada sunroof. You boleh buka. Dia ada sunroof. Ada DIM. Ada BSM. Dia punya screen macam ni. Brown color seat lah. Brown color luar juga ini. Okay, kalau you nak beri report to confirm ini baru ke tidak. Dia punya TRJ250- followed by the serial number. So you kini ni boleh report dia. Atau you nak report Kento. Kento ada grade 6A. 466A. Dia punya chassis number 25 km sahaja dari Japan punya report. Ni si belakang dia. Ni 7 seater belakang ada lagi Dia punya controller ada sini, aircon semua. Okey, ni bahagian belakang dia. So dia ada spare tire of course. Dan kita buka. Dia ada power boot lah. Dia ada power boot. Dia punya seat ada satu sudah full lah. Dia 7 seater memang sampai belakang lah. You tak nak, you boleh full lah. Okay, ni DIM lah, digital inner mirror lah. Dia ada blind spot lah. Then ini 360 camera lah, 4 camera lah. Ini dia punya button-button semua lah. So sekarang sudah jalan sikit lah, dia 84 km lah. Masih kereta baru lagi. Of course dia ada bagi low gear, follow, kalau ada follow Kento you tahu. Siapa nak beli Land Cruiser macam ni, VX ke, ZX ke, petrol ke, atau apa? Petrol ke, nak diesel ke, nak 5 seater, 7 seater Kento ada. Abang Roger Kento. Jumpa lagi. Bye.